Kalau you cuba untuk sayang diri you, bagi lebih masa, fokus dekat diri sendiri, lepas tu ada orang cakap, narsistik, pentingkan diri sendiri. Please, tolong abaikan. Lagi you dengar orang-orang ni, apa yang dia cakap ni, you teruskan dengan attitude yang sama macam sebelum ni, bagi sampai kita jadi drain, jadi beban, jadi penat. Tak ada buat apa pun, tapi rasa penat, lesu, tak ada semangat. Sebab tu, kita bagi, walaupun dalam badan kita tu dah penat, dah kosong. Tapi kita overthinking. Takut apa orang cakap. Takut orang cakap narsistik. Pentingkan diri sendiri. Lagi kita bagi, satu masa, kita akan meletup. Sebab penat. Tak dengar penghargaan. Kadang terima kasih pun tak ada. Kita kena buat sesuatu tu ikhlas. Bila kita bagi, ikhlas. Orang tu cakap terima kasih pun, orang tu tak cakap terima kasih, ataupun cakap terima kasih, tak kisah. Sebab kita ikhlas. Buat kerana Allah Ta'ala. Tapi kita cuba buat benda baik. Bagi, sebab atas faktor, atas sebab, untuk buat orang suka. Untuk buat orang pilih aku. Tak marah aku. Suka aku. Lepas tu, kita bagi, dalaman kita dah kosong. Tengok lepas tu, meletup. Lepas tu tak tahu nak salahkan siapa. Salahkan diri sendiri ataupun salah orang lain. Itu orang yang sama juga, dia akan cakap, you pentingkan diri sendirilah. You narsistik lah. Kalau you buat baik, buatlah ikhlas, tulus. Kenapa orang tu tak cakap terima kasih, orang tu tak hargai, you nak marah? So, kita fokus dengan diri sendiri, sayang diri sendiri, jaga diri sendiri, pun dipanggil narsistik, pun dipanggil pentingkan diri sendiri. Tapi bila kita puaskan hati orang, kita marah, kita meletup sebab kita dah penat, tak ada penghargaan dari orang-orang ni, pun dicop pentingkan diri, narsistik. So nak pilih yang mana? Pilih cara yang betul, pilih cara you sendiri. Orang, dia akan bagi jawapan, ini betul, ni salah, ni betul. Mungkin benda tu salah, tapi bagi dia betul. Semua orang buat benda apa yang dia suka, apa yang dia rasa betul. Tapi benda tu tak betul untuk you. Betul untuk dia, tapi tak betul untuk you. Kalau tengok betul-betul perspektif yang positif, bagi apa yang kita nak daripada orang tu kan. Kita nak daripada orang, kita bagi benda tu dekat diri sendiri. Kasih sayang, pujian, bagi lebih masa dekat diri sendiri. Put strong boundaries. Boleh tolong orang, boleh mudahkan urusan orang. Kalau you bagi apa yang you nak tu dekat diri sendiri, diri sendiri dah penuh, jumpa orang pun you bagi